Chinese and Indians bukanlah pendatang anymore. They used to be that. They used to be called that. Dipanggil pendatang, and there was truth in it pada masa dulu. Because in a way, dorang memang pendatang. Chinese and Indians pada satu masa yang dulu memang pendatang. But after 1957, selepas Malaysia ditubuhkan, selepas kita mendapat kemerdekaan kita, Chinese and Indians bukan pendatang anymore in this country. Kami adalah warga negara Malaysia. Tapi kenapa special treatment for the Malays? Sebab Kesultanan Melayu telah berakar di tanah yang kau dengan aku tengah berdiri dan berpijak pada hari ini for more than 3, 4, 500 years. Semua kesultanan yang ada dekat tanah Melayu ni dah berakar di tanah Melayu. That means orang Melayu telah hidup, mati, lepas tu hidup balik, mati balik, hidup balik, mati balik for so many generations, untuk beberapa ratus tahun sebelum datangnya orang Cina dan India. Yes, and now korang akan cakap juga yang memang Melayu pun pendatang, datang daripada Bugis, datang daripada sini, datang daripada sana. Yes, that is the truth also. At one point in their lives and at one point in the timeline of this world, Melayu pun pendatang juga. They came here, tapi they came here for more than 500 years ago. Lepas tu dorang dah bina pelabuhan dorang. Dorang dah bina ekonomi dorang. Dorang dah bina kesultanan dorang. Dorang ada dorang punya own rules. Dorang ada dorang punya own lifestyle. Dorang ada dorang punya everything. Orang datang daripada banyak tempat, daripada Indonesia, daripada Jawa, daripada Bugis, daripada macam-macam tempat datang, dan mulalah the evolution of the Melayu, of the Malay people. You cannot deny these things. Tak boleh nak nafikan benda ni. The truth is the truth whether you like it or you don't like it. There's nothing you, me or anybody can do about this. The truth is that Melayu dah berakar di tanah ini for more than 400-500 years already. There is nothing you and I can do about it. Nothing we do can change that fact. So accept it.